Itu pesan Imam Syafi'i. 3 tip bagi yang nak mula simpan emas. Tip yang ketiga, ramai sangat tak tahu dan tak buat. Jangan lupa save video ini. Saya dapat soalan, kalau simpan 100 sebulan, berapa gram kita akan dapat dalam masa 1 tahun? Tuan-puan, harga emas naik turun jangka masa pendek. Jadi, kita tak boleh teka dengan tepat. Follow tip ini. Tip pertama, mula sahaja walaupun serendah 100. Ramai yang tunggu harga terbaik untuk mula menabung emas. Sebenarnya, tiada harga terbaik kalau kita tak mula dengan gram pertama. Sebab belum ada penanda aras. Kedua, pastikan tabungan emas dilakukan sebulan sekali. Sebab kura-kura menang melawan arnab bukan sebab laju tetapi konsisten. Ketiga, tambah ilmu emas dengan membaca buku Wak Emas tulisan mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan, kalau kita mahu dunia dan akhirat, kita kena ada ilmu. Itu pesan Imam Syafi'i. Bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu tentang emas yang akan mengubah keuangan diri keluarga kita kepada lebih baik. Kalau nak saya bantu menabung emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Pergi dekat profile TikTok saya, buka sahaja akaun emas secara percuma.